Akhir zaman, di antara tandanya ialah kematian mengejut. Mati mai dengan tak sangka-sangka. Mati kita tak tahu lagu mana. Cuma Nabi ajar dekat kita persediaan untuk kita berhadapan dengan kematian. Tuan-tuan, tolong amal benda ni. Tolong jadikan dia amalan pada setiap hari. Iaitu Sayyidul Istighfar. Nabi SAW sebut, siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah siang dia, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut sebelum daripada malam dia, maka dia daripada ahli syurga Allah, kata Nabi. Siapa yang membacanya dengan yakin sebelah malam dia, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum subuh, maka dia daripada ahli syurga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastataqtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca sebelah pagi untuk cover sebelah pagi tu, baca sebelah malam untuk cover sebelah malam sampai subuh tu, insya-Allah.